Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi semua. Hari ini 28 hari bulan 10 2025. Alhamdulillah, syukur atas nikmat Allah yang dikurniakan. Pagi ni Pandak nak mula nak pasang tingkap untuk bilik pandak. Alhamdulillah, bilik pandak hampir siap. Tinggal naikkan tingkap, ikat batu dan plaster, insyaAllah. Lepas ni bolehlah Pandak mulakan kerja-kerja untuk pasang pagar-pagar, mengecat dalam, insyaAllah. Doakan Pandak semua sihat, doakan Pandak juga sihat, Wan sihat, keluarga kita semua sihat, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan segala urusan kerja kita semua, insyaAllah. Amin amin rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Sayang semua. Bye. Assalamualaikum semua, selamat pagi. Hari ini 29 hari bulan 10 2025. Alhamdulillah, Pandak semalam dapat siapkan pagar-pagar atas kabinet dapur ni. InsyaAllah mudah-mudahan kukuh. Okey, lepas tu Pandak dah dapat pasang jenang. Okey, jadi hari ni cadang Pandak nak siapkan ikat batu kat jenang keliling tu. Lepas ni Pandak dah tak boleh akses lah jalan tu. Pandak kena lalu jalan dalam buat kerja. Okey. Doakan Pandak sihat, Pandak sihat, Wan sihat, keluarga kita semua sihat, insya-Allah. Okey, sahabat-sahabat semua sihat, insya-Allah. Amin. Mudah-mudahan Allah Taala permudahkan segala kerja-kerja kita, dipermudahkan segala rezeki kita, insya-Allah. Assalamualaikum. Sayang semua. Di hari yang berkat ini, cuaca yang Allah Ta'ala rezekikan kepada kita semua hari ini, insyaAllah. Amin 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 rabbil alamin.
Assalamualaikum. Selamat petang. Alhamdulillah. Pandak baru habis kerja petang ni. Asar pun baru masuk. Azan baru berkumandang. Alhamdulillah. Bilik pandak dah tutup. Tu. Kat batu dah siap. InsyaAllah. Tinggal buat proses-proses dalaman pula. Siapkan kabinet, siapkan sinki. Lepas tu beralih ke bilik air. InsyaAllah. Doakan pandak sihat. Doakan pandak juga sihat. Buan sihat. Keluarga kita semua sihat insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan segala kerja-kerja kita. Amin, amin, rabbal alamin. Tak lupa juga untuk kawan-kawan yang sedang semandang. Yang mendoakan pandak. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Bilik pandak dah siap. Tutup. Okey. Okay. Assalamualaikum. Sayang semua.